Kalau korang masih pakai tangga yang macam ni, yang ni sesuai untuk dalam-dalam rumah je lah. Tapi kalau korang nak panjat yang tinggi macam ni kan, korang kena pakai tangga teleskopik. Ini dia guys, tangga teleskopik. Yang ni aku ambil yang bentuk A punya. Dia ada sendi dekat sini, so dia boleh jadi A macam ni dan dia boleh straight juga. Yang aku ambil ni saiz 2.9 tambah 2.9 meter. Kalau straight dia akan jadi 5.8 meter guys. Yang ni kalau korang nak angkat kan memang berat. So sekarang ni aku nak buat dia bentuk A, and then korang boleh terus angkat je. Nampak tak? So yang ni dalam bentuk A dia boleh pergi sampai 2.9 meter guys. Yang ni bentuk A punya. Kalau panjangkan lagi dia boleh jadi macam ni lah. Yang tu 5.8 meter, memang panjang. Dah boleh nampak atas ni guys. Kalau dulu aku pakai yang tu tak sampai tau. Dia boleh pergi sampai sini je. Yang ni boleh sampai sini. So kalau nak naik sampai tingkat 2 tu, aku kena straightkan dia. Kalau korang nak turun dia ataupun lipatkan dia, korang just tekan button ni dulu. Make sure tangan jaga kat sini nampak tak? Yang ini tak buka habis lagi. Ni ada baki lagi, berapa step lagi. Tapi dah sampai atas tu guys. Kalau buka nanti dia boleh pergi sampai atas bumbung tu, 5.8 meter guys. Kalau yang ni memang tak boleh lah. Nak sampai tingkat 2 pun tak lepas. Yang ni lepas guys. Memang mudah kerja guys. Sebab apa? Kalau kau nak simpan balik, kau just tekan je kat sini. Tangan kau kena jaga guys. Jangan letak tangan kat sini, kat tepi ni. Selamat guys. Nampak tak? Senang. Korang nak adjust ikut ketinggian yang korang nak. Yang ni contoh aku nak ketinggian macam ni, straight macam ni, korang adjust je kat dia punya lock ni. Ni locking dia. Kau nak tutup satu pun boleh. Buka macam tu. Adjustable guys. So nak simpan dia, ni dia punya lock tadi kan, korang tarik je, dia akan terus unlock punya. And then nak simpan dia, dia ada tali tau. Tali ni korang kena ikat lah. Sebab kalau korang tak ikat, dia akan terbuka dia punya step tu. Ni pemegang dia. Berat tak berat, ringan tak ringan, tapi sesuai untuk saiz 5.8 meter total dia. Yang ni saiz A 2.9 tambah 2.9 meter. Panjang guys, padu. Harga dia murah je. Sekarang tengah offer kat beg kuning guys.